Jangan buat kalau kau tak ready nak hadap stres hari-hari. Apa itu day trading? So day trading ni adalah beli dan jual pada hari yang sama. Kau kau untung daripada pergerakan harga yang kecil. Sebab satu hari takkanlah harga dia besar. Kadang-kadang kalau ada aktiviti ataupun event-event yang kadang-kadang baru dia besar, tapi kebiasaan hari-hari kecil je. Alright, jadi day trading ni ada kerja perbezaan harga dalam masa sehari. Apa beza day traders dengan traders lain? Okay, day traders dengan scalper. Scalper ni lagi lain. Alright, scalper ni yang keluar masuk setiap minit. Dia main sekejap je. 2-3 minit cabut. Apa pula beza dengan swing traders? Swing traders ni yang hold lama sikit, yang hold seminggu ataupun lebih. Right? Day traders ni dia baca chart tau. Memang baca chart dan dia perlu masuk waktu sesuai dan close sebelum tidur sebab takut ada benda-benda yang tak dapat dijangka. And apa tools yang wajib ada, right? Kalau anda nak jadi traders, gunakan TradingView. TradingView ni memang wajib ada lah. Alright, anda boleh juga gunakan indikator basic, mudah membuat decision macam RSI, EMA, volume dan banyak lagi. Paling penting sekali, bila anda nak jadi day traders, anda kena tahu bila nak stop. Mindset seorang day traders ni, kau bukan robot. Kau tak boleh trade ikut emosi. Ada hari rugi, ada hari untung. Setiap hari mesti ada perbezaan. Dia tidak ada rezeki yang sama. Dia ada plan, dia akan survive. Dan ini adalah tips yang cikgu nak kasih kepada anda. Jangan lupa, journalkan setiap trade anda setiap hari. Kalau anda untung, kenapa? Kalau anda rugi, kenapa? Itulah lesson learn yang anda boleh kumpulkan untuk anda menjadi traders yang lebih matang dan lebih hebat.